Nampak tak koma? Apa yang kita nak katakan lagi? Bukti cinta yang dah begitu jelas Bella Astilah terhadap teman lelakinya Syed Saddiq. Sebelum ni kita tengok dia telah pun berkorban menghadiri setiap kali sidang mahkamah. Dan sekarang ditunjukkan pula dia berlari-lari memberikan sokongan kepada Syed Saddiq sewaktu dia nak menamatkan pertandingan Ironman-nya. Apa nak kata lagi? Bila adalah orang yang memberikan sokongan seperti itu, maka dia telah merangsang hormon yang ada di dalam orang yang bertanding itu, merangsang hormon dopamin dan juga adrenalin, nak bagi lagi semangat. Bila dah keluar hormon tu lagi semangat sampai tak terasa letih dan juga kepenatan yang ditanggung. Jadi inilah bukti sokongan emosi, ikatan emosi, dan juga dia memberikan isyarat bahawa mereka ini saling sokong menyokong di dalam kehidupan. Dan banyak kajian yang mengatakan bahawa kalau adalah pasangan yang saling sokong menyokong, maka hubungan mereka akan berkekalanlah dalam jangka masa yang panjang. Dan apa yang telah dilakukan oleh Bella Astilah ini juga merupakan satu simbolik sokongan dalam perjalanan hidup. Apa yang kita ada, melainkan kita sangat-sangat memerlukan sokongan daripada orang yang terdekat dengan kita. Jadi pasangan yang saling sokong menyokong ini melambangkan komitmen mereka untuk hidup bersama hinggalah ke akhir hayat.